Okay, sekarang aku ada dekat Bagan Datuk. Apa? Waterfront. Tak tahu lah. Tak ada kakak? Bagan Datuk. Waterfront kan? Ni. First time tak pergi sini. Yang ni lah cikgu kakak pergi. Ni JT dia kan? JT Bagan Datuk. Guys. Nampak? Wah. Korang pergi ke? Korang pergi base petang lah. Kalau nak pergi petang. Jom kita pergi ke sana ada. Masjid Terapung. Kat sana ada kapal Masjid replika Terapung. dengan Masjid Terapung. Terapung. So kat sini, kat dataran ni ada sewa Gambar memang cantik. basikal. Tapi tengah hari ni takkan nak naik kan. Alright, jom. Kita pergi sana. Kakak tak pernah pergi. Pergi replika kapal. Kakak tak pernah pergi. Hari Ahad naik kan? Ayah. Hari Ahad kat Bagan Datuk tak ada orang sangat kan? Kosong. Tak ada orang sangat. Mungkin sebab tengah hari kot. Bosan ke rumah. Hai, hari ni korang kena subscribe baru boleh pergi. Jom. Kena subscribe nanti kita orang bawa korang nak tak? Saya bayar. Tak bayar ni free. Tapi tak tahulah yang kapal tu tak tahu free ke tak. Okay, kalau malam cantik ni. Jom. Naik kapal. Ada tu. Ada bot. First time. Dia kalau petang-petang syok ni. Jangan panjat yang. Jatuh kan. Lama kakak dulu kat sini. Saya tak pernah pergi. Weh, Mohamed. Kita dah masuk lah ni. Kau ingat tak? Hai, Walid bawa itu sekali yang sebelum dulu. Ni. Jangan banyak-banyak jatuh kan. Kita laut kan. Kapal. Kapal lalu kapal. Okay, ni kita pergi kapal. Ni kat mana ni? Tadi kita kat mana? Kapal. Kat kapal. Seronoklah maklum. Dekat komplek pelancongan Bagan Datuk. Tapi ada masjid terapung. Oh, ni naik je kot. Ni masjid terapung. Tak budak naik Masjid terapung. Masjid terapung? Okay, jom. Dah kita masuk kapal ni. Kapal ni tak bayar kot. Okay, let's go guys. Masuk ke lah. Hello. Biar ada anjing ha. Lalu sini. Ni aku usik dia. Dia cakap apa dia? Panas ni. Tak ada lah. Bising nanti dia dengar. Ni kapal replika. Apa nama kapal ni kan? Ni sangat Dilarang rare. masuk. Apa ni? Dilarang masuk. Tapi kita masuk. Dilarang masuk tapi boleh masuk. Ada orang ha. Kena bayar kot. Ni dalam kapal. Kat mana ni kan kak? Ini dekat kapal. Kita tak pernah pergi. Ya. First time pergi pun. Siapa yang panggil? Sini yang? Tak tahu nama ke tak? Ni budak ni jaga ke? Wah. Okay gang, ni apa ni? Daerah Bagan Datuk. Oh ni. Jom nanti dia pergi. Oh ni. Petang best. Ni daerah Bagan Datuk. Ni pasar Bagan Datuk. Tadi apa ni? Ini Tok Upo. Tok Upo ni. Tok Upo. Orang besar dalam Bagan Datuk. Orang besar. Baru tahu. Tu Seri Lela Paduka. Jom. Oh, dia kena tulis nama kot. Kena tulis ni ke? Oh, okey. Dah masuk. Yelah. Seorang kan wakil? Okey, nama ni. Ya. Mana datang? Jom lah. Kena tulis dulu. Kena tulis dulu. Okay, berapa orang Sama korang. Anak saya 9 9 orang. cepat buat. Ada berapa orang? Buat ni. Bulan ni. Oh, tak payah. Oh, 12. Tidak. Okay. Berapa anak? Jom. Ada berapa anak? Jom. Naik. Kapal ni kalau nak masuk kena tulis nama Tata. Ada Instagram. Cantik pula gambar kat sini. Okey. Ni kat atas.
Kapal ni naik free kan? Kita kena daftar je. Cantik ke? Elok-elok. Oh, tinggi tu. Ha, ni atas kapalnya. Cantik guys, cantik. Ha, ni. Oh, dalam dia. Ha, ni bagan datuk. Yang ni ada bersejarah. Ha. Malam. Bila kita malam. Safia belajar sejarah. Tengok ni, tengok sini. Kejap. Ni bagan datuk kan. Ha, merupakan lokasi awal pendaratan pendaratan Sultan Perak. Bakar sini. Dari Kuala Perak. Oh. Ha, cepat. Sejarah. Oh, tu dia. Kakak, adik. Masuk. Ni kalau kau nak pergi petang, okey ni petang. Petang tak panas sangat, ni yang panas gila. Tempat ni merupakan lokasi awal merupakan Sultan Perak. Kami malah nak baca. Yang ni petang lah. Petang lah bawa beg. Nak pergi ni panas nak mampus. Matang takut naik. Tinggi sangat tak dekat mak. Jangan naik atas jap. Ni nampak masjid tu lawa. Betul lah. Duduk bawah kan. Ni apa benda? Akak tengok adik-adik tu. Mana? Diorang nak naik ya? Jangan naik lagi kan? Sini. Ya, naik pergi sini dulu. Ni apa kat sini? Panggil tak ada. Oh, bagan datuk menjadi pengeluar kelapa terbesar kan? Patut sini bukan apa? Diorang pengeluar kelapa terbesar. Negara. Ha. Mana budak? Oh, sampai ekspor. Saya ekspor je tahan. Boleh. Gam dia cabut ni. Ha, gam cabut. Mana budak tu? Atas mai sini mai. Mai sini. Fatih, ni kakak. Kakak tu. Ni bayar. Dalam ni banyak sejarah pasal bagan datuk. Ha. Okey. Ni apa ni? Fakta bagan datuk. Ni kau boleh baca pasal bagan datuk. Ha, ni dia punya ni map. Ha, map dia. Kita kat sini. Kita kat waterfront. Ada Masjid Tumina. Masjid Tumina terapung. Beting Berabasa. Oh sini. Beting Berabasa kat sini. Ikan Bagan Datuk. Ikan Bintang. Tu ni apa ni? Oh ni dia. Ni yang ada ni. Sini lah naik. Dia petang. Dia naik kat jeti tu ni Ha, kan? Pulau Sembilan ni. Ini yang Sky Mirror boleh sini. Sky Mirror pun daripada Kuala Sangor pun boleh. Dia kat jeti tu. Ni kot dia pergi. Naik kat jeti. Naik kat situ. Pulau Sembilan. Itu je lah kot menari kat sini. Tengok ni malu. Tengok Safia. Ni Safia nak masuk ini juga. Boya sangat comel. Adik. Sebat. Ni malam masuk YouTube je. Hai. Amak kat mana? Ya. Naik. Sekejap kita naik. Okay, dalam ni cerita kan tak ada bayar. Mesti ada sejarah pasal Bagan Datuk. Jangan bising. Hello. Ha, orang marah dah. Hello. Boleh cakap daripada atas. Tahu tak? Oh, dekat atas tu. Oh, dekat atas. Malam nak naik side lah malam. Jom naik, jom. Naik side yang mana? Ha, cepat. Ni ah. Tinggi juga. British serang kita kena serang mereka balik. Jom. Ayah saya tu. Best dah Ini kampung Pasang Api merupakan tempat paling awal Bagan Datuk. Kan mana ni? Kita naik atas geng. Malu aduh. Masa tu Safia cakap kan. Jom. Kan? Yang orang lain. Malu. Ha. Masa tu
Safia dia cakap kat situ, ada orang cakap kamu nanya. Ada orang cakap. Mana ada kamu nanya, tak pernah dengar. Ada Dia kat hello je. Ada orang cakap ada gambar kat kapal ni. Ya lah. Aduh, Betul tahu. pelabuhan kapal penumpang. Ni. Oh, tinggi. Tinggi orang yang nak ambil ni. Ni, sekarang ni Bangga Datuk hari ni. Datuk ini sebagai hub perikanan penting di kawasan kita juga. Fakta Bangga Datuk. Okey, so kat sini korang boleh tahu pasal Bangga Datuk daripada dulu sampai sekarang. Ada tahu kamera? Tu Mina. Nama dia. Oh ya. Yeah. Tu Mina nama siapa Belum dari atas. Oh. Jangan masuk dalam tu. Takut. Takut tu kau. Dia macam ni sikit. Dalam. Jauh. Yang ni. Bawah tinggi. Tinggi yang tu macam corner-corner sikit. Sini. Ni straight. Ni sedih. Nanti jap malam pergi bawah. Kejap. Mana ni bawah? Tunggu. Malam pergi bawah jap. Mana ni bawah? Kejap kita ambil budak ni jap. Kejap. Turun bawah kita ambil budak ni jap daripada atas. Mana buang Oh ni. Cepat. Cepat. Wih, seronoknya. Tiga. Panas tak? Apa cepat? Ha? Cepat. Wah, dia tenang ni berapa? Sudah ni. Ya Allah, adik. Lah, yang ni. Oh, yang ni corner sikit lah. Kakak Maira. Oh, Kakak Maira. Balon yang atas tu takut lah balon. Dia ada corner kan? Ni mak, corner. Ayah. Nak ini lagi lah. Dia angkut lah, ada ni. Dah lah. Nilas. Ni lah. Dah bunyi. Panas. Mesin panas. Petang je lah. Petang ke? Ni panas gila. Patut orang tak ada. Ya tu. Cepat. Jangan tolak. Cepat. Dalam kali dah. Cepat. Sabar. Aku dah. Wah, malu panas ni. Kamu pula. Malam. Cepat. Tolak lagi Cepat. Tolong. Macam Cepat, roller coaster. Jangan malu-malu, cepat sikit. Hai. Okey, habis dah. Ini siapa? Oh, kakak. No? Dah. Ini ada tahu. Takut saya. Ada. Tengok. Jom. Takut tahu. Jom kita pergi masjid. Boleh pergi masjid dia? Nak. Tutup. Nak pergi. Nak naik kereta? Jauh ke? Nak naik kapal. Jom lah. Dah. Cukup. Ganti besok sikit. Best dah. Okay dah, jumpa lagi. Tak puas Jom lagi kita pergi masjid pula. Takut. Sekarang kita nak pergi ke Masjid Tumina. Okay, Masjid Tumina belah sana. Okay, kita akan parking. Kita akan parking belah sini dekat komplek pelancongan Bangga Datuk. Dekat sikit kan. Okay, ni kapal geng. Kapal dia free je. So kalau nak masuk kena tulis nama tu je lah. Tak payah bayar.
Okay, let's go. Kita pergi ke masjid. Okay, yang ni, yang tadi tu waterfront ni. Okay, waterfront ni dia ada sewa basikal kat sini kalau korang naik. Lepas tu mungkin ada view sunset kot. Okay, kat sini cantik. Kalau malam, kalau petang, kalau malam cantik. Okay, kita pergi. Sekarang kita nak pergi ke masjid. Kita pergi mana, Pak ni? Kita pergi masjid. Okay, pergi masjid. Allahu Akbar. Okay, jom. Jom. Kita nak ikut maklum ya. Kau memang wajib singgah. Wajib sini sangat. Okay. Hello. Sekarang kat mana? Kita dekat masjid apa? Tuminah Tuminah Hamidi. Bagan Datuk. Ni masjid dia. Nama atuk kita ni atuk kita. Datuk Hamid. Owner atuk kita. Ni Tuminah. Atuk owner. Tuminah Hamidi. Masjid bagus ni. Masjid terapung. Cantik. Masjid dia ni. Oh belah sana lah ada jambatan tu. Bukan, nenek tu dia pula. Macam sama. Wah, cantik ni masjid ni. Ini kan. Ya, masjid dia. Masjid Tuminah Hamidi. Apa? Entahlah. Umi tu. Oh, tu. Nak cakap kat sini kan? Ya. Ikut. Ni Masjid Tuminah Hamidi. Oh, lawa. Cantik kan masjid tu? Oh, kau memang nak ni Kau memang nak lepak? Kejap kan? Boleh kot? Okey, cantik. Cantik kan? Cantiknya. Masjid ni dibina bila? Tahun bila? Dia bina tahun 2000. Ni je masjid kita tengok dalam ni. Ni masjid. Masuk dia lah. Masuk solat lagi. Dalam dia sangat cantik. Kita tengok. Cantik. Cantik. Maklum dalam dia cantik maklum. Mana? Ada. Oh, boleh keluar. Okey, dia nak subscribe. Dia dekat surau ni. Kalau nak subscribe dekat surau. Jangan tu. Jangan. Tu tempat solat. Tu solat sayang. Sini. Belum lagi. Tu tempat solat. Tak boleh. Sini. Kita tengok tepi ni. Ni lagi. Wah dia. Panas. Tu. Cantik. Oh, malu kena delete file lah. Tinggal 10 minit. Akan pindah masjid ni terus. Subscribe. Wow. Jom. Ya. Nak kan cakap kat Umi. Dia nak kat bihik itu lah. Ha? Kat bihik. Kat ni. Oh. Nak bersiar. Tengok kan lagi tengok. Buda dia nak ni di toilet. Jom. Yang bawa. Mana entah dekat mana entah. Dia punya Cantik lah. Masjid je maklum. dia punya depan kat mana entah. Ni ke? Tengok. Ni cantik. Ni bukan Oh ni bukan. Oh ni tempat ambil wuduk lah. Sini. Jalan dengan maklum. Maklum tengok ni. Ni dia punya ni masjid terapung ni. Kenapa ada kursi dua pun situ? Ada lah tu. Ni masjid terapung. Tengok. Tapi jatuh ke? Mak tak nampak? Ni cantik. Tak nak nampak kena sana. Ni bukan ni bahagian belakang. Cantik. Mana cakap kami ni. Cantik kan? Cantik. Nampak? Ya, bagus-bagusnya. Panas. Wah, cantik. Dia cari dekat tepi ni. Tak tahulah. Tanya Umi. Belah sini ya. Belah sini. Panas rasa. Ya. Aku nak solat. Tak boleh. Mana ada solat lagi. Tak masuk. Oh, kena tunggu
Kak Ngah bukan solat kat rumah kan? Kat sini. Amat. Kalau Halo. Amat solat kan? Amat solat tak? Amat tak solat? mandi tak. Abang mandi tadi. Amat tak solat. Ni beli Azhar. Ini musan Azhar ni. Ini tandas. Takkan Kak Ngah tahu. Tak ingat. Nasa apa? Kalau Kak Ngah pura kan? Mana ada? Azhar tu orang meninggal. Angat tangan. Ya. Ya, datang dengan kopi. Kopi ah, kenapa? Ni cantik. Ni cantik ah. Tengok. Dia mesti naik jabatan. Jangan tepi sangat. Dia jatuh. Jabatan. Ni cantik. Wah. Masa kakak mana? Cepat. Kakak nak ambil gambar. Sekejap malu. Malu kakak nak gambar. Guys, sekarang kita ada dekat Masjid Tuminah Hamidi. Okay, sana waterfront. Okay, ni masjid ni. Okay, masjid ni memang cantik. Okay, masjid terapung. Okay, ni kalau daripada waterfront, daripada komplek pelancongan ni, korang boleh jalan lah. Jalan kaki daripada kapal tu masuk sini. Sini view cantik. Okay, alright, ni dia punya view. Puasa sunset nampak kot. Memang cantik kan nampak sini. Cantik gila. Okay, cantik. Kalau malam ni mesti cantik. So kalau korang jalan kaki daripada komplek pelancongan, korang boleh lalu kat sini. Ada jalan masuk. So depan tu ada parking lah. Kita masuk dalam Masjid Tuminah Hamidi. Nice. Dah, jom. Dah. Jom, kita balik. Ya, jom panas, jom. Jom masuk kereta, jom. Dah. Jom. Jom minum lah. Guys, kita balik. So, masjid ni. Okay. Ya. Banyak Kereta naik kereta. Tu. Ni bawah dia. Malu tak sampai tengok ni. Tengok. Diam ni awak ni mancing. Ikan. Cantik. Okay dah, jom. Bye, kita balik. Jumpa lagi. Tak puas tau jalan sebenarnya, tak puas. Saya nak tidur semalam kat masjid. Okay, bye. So, itu saja untuk hari ni dekat Bagan Datuk. Dah balik dah. Balik Kuala Samak, kunci. Okay. Bye-bye, masjid. Tengok kita pisah sendiri. Okay, ya.